Assalamualaikum dan selamat datang kepada part 2 of podcast Teh Tarik Talk. It's time to spill the tea bersama Amira Sofia. Okay guys, so tadi kita sudah bincang-bincang pasal program ACE dengan SO kan? SO kan? Betul kan sebutan? Okay. Sekarang kita akan sambung ke yang memang program yang sebenarnya saya memang nak bagi tahu dekat semua orang kalau boleh. Saya pun tak sabar. Which is apa Sofia? Rise to shine. Betul, which is Rise to Shine. So, bagi Sofia mula dulu lah. Sofia cerita sikit, apa pengalaman Sofia dekat Rise to Shine? So basically Rise to Shine ni adalah program di mana semua MPP daripada college BPT dengan BKT berkumpul untuk buat camp bersama-sama dekat College Mara Seremban. Kami pergi Seremban pula tadi. Dah mana dah? Tadi Beranang. Lepas tu Seri Iskandar. Lepas tu ni dah sampai Seremban pula. Jauh ke pusat satu Malaysia. Masuk sini kan kamu ada peluang untuk berjalan satu Malaysia memang. College Mara Kulim macam saya kata lah, tak pernah habis dengan aktiviti. So kat Seremban ni aktiviti yang kami buat, kita bukan pergi camp ni dengan tangan kosong tau. Kita sebelum pergi tu dah macam-macam dah benda yang kita perlu buat. Perlu Kami siapkan. banyak sangat prepare for that. Preparation before pergi ke College Mara Seremban. So antaranya ialah buat program CSR lah kan. Betul, CSR. Kita buat CSR tu. Kita kita collab dengan 4 college lain. Kita waktu tu College Mara Kulim dengan IKM Sungai Petani, IKM Seberang Purai Utara dengan apa satu lagi? KKTM Balik Pulau. KKTM Balik Pulau. Sebab kami college yang dekat-dekat lah. Bahagian utara. Utara, betul. So waktu tu kami buat CSR, kami buat reading corner dekat sekolah rendah, dekat Penang. Sekolah rendah apa susah waktu tu? Sungai Besar. Sungai Besar kan? Tak ingat. Bukan Sungai Besar, Selangor. Betul. Bukit Indra Muda susah. Ya, SK Bukit Indra Muda dekat Penang. Sekolah anak Sazan. Specifically Sazan. Specifically anak Sazan. So waktu tu kami buat reading corner dekat bawah tangga sekolah. Ada satu tangga dekat tepi dewan terbuka sekolah tu lah. Kami buat reading corner kat situ. Kami kumpul buku-buku yang dah tak dibaca. Lepas tu kami cat baru tempat tu. Sebab tempat tu dulu ada cat lama. Jadi kami scrap off semua cat tu. Lepas tu cat baru supaya nampak lebih ceria lah. Alamak. Saya ingat masa tu, ingat lagi masa usaha everyone dari pagi tau. Sampai ke petang dekat malam kan. Kita bersihkan semua tu. Kita scrap off the cat. And cat balik apa semua. Like everyone work together. Daripada pagi sampai petang kita orang pergi sekolah tu. Lepas tu bukan setakat tu je, kita kena buat report pula. Report tu ya Allah. Sakit kepala. Kami berkumpul. Lepas tu ada beberapa orang TV berkumpul dekat IKM Sungai Petani. Kami buat report bersama-sama. Sebab yelah, kalau daripada jauh-jauh ni nak komunikasi ni susah. Betul. Macam cikgu dia orang buat inisiatif untuk kumpulkan semua sekali, buat report kat situ. Saya ingat masa tu, Zuzah tak pergilah. Tapi macam, saya ingat masa tu bila dengar update dia orang dari pagi sampai ke malam. Like, sampai ke malam tau. Macam, usaha sungguh-sungguh ni. Nak buat report kasih cantik ni. Saya ingat lagi salah satu program yang kami buat masa dekat sekolah rendah tu. Kami bermain bersama pelajar. Contohnya saya ingat yang main guna kertas tu. Mana kami letak kertas di bawah dan dia macam kind of lava land. Yang mana yang tempat kami boleh pijak cuma atas kertas tu. Dan kami akan jalan sampai ke penamat. Masa tu aktiviti yang sesuai dengan budak-budak lah. Susah tau nak handle budak-budak ni. Susah bising. Ya Allah. Dan mereka sangat. Tapi fun tau dengan diorang. Seronok. Tapi itulah, kita pun overwhelmed lah. Memang diorang memang bising. Lepas tu semua tak ada nak cakap. Dan kami ramai. Kita dah sampai 20. Kami tak semua pergi tau. So ada yang nak dekat mid-sem. So ada yang akan tinggal dan akan pergi. So kami kekurangan tenaga kerja. Dan bila nak handle budak-budak tu dekat 100 lebih lah masa tu. Dan kami beberapa orang 10-11 saja. Tapi it's all worth it. Dan especially Zuzah paling happy tu masa main dengan diorang yang main awesome. Bila boys lawan girls, memang situ yang paling wow. Semua memang bersemangat. Semangat budak-budak kan lain macam kan. Memang betul-betul kuat lah semangat diorang. Kami pun dah banyak tenaga lagi budak-budak. Kami pun dah macam budak-budak. Kami pun sokong. Tapi itulah, memang seronok lah. Dia satu pengalaman baru sebab kan adik-adik Sofia kan dah besar. So macam tak pernah lah tahu betapa
betapa susahnya nak menjaga budak-budak. Bukan seorang, memang ramai. Betul. Susah nak handle. Budak dah jam 4 kan? Ya, dah jam 4. Saya ingat lagi. Zuza pun macam rasa macam especially Zuza paling suka tu bila macam kita akan bagi hadiah tau. Not like bukanlah kepada pemenang saja. Zuza macam Zuza AJK bahagian bagi hadiah juga. Jadi Zuza decide macam untuk bagi semua sama rata. Tak kira siapa menang siapa kalah. So macam bila every group tu dapat hadiah, like happy diorang tu lain macam tau. Ya, suka tau tengok budak-budak happy. So itu waktu kita orang kat SK Bukit Indah Muda tu memang seronok lah. Dia satu pengalaman baru. Layan budak-budak yang ramai betul. macam tu. Lepas tu kami buat report selepas buat aktiviti dengan budak-budak kan. Buat report. Yang tu agak mencabar lah sebab yelah gabung 4 college. Lepas tu setiap orang ada pendapat masing-masing. Betul. Sebab itulah kami berkumpul satu tempat. Kalau nak bagi pendapat, bagi kat situ. Buat kat situ terus. So bila dah siap report tu, barulah kami bersedia pergi ke Seremban. Yeah. Seremban dapat cerita pula ni. Seremban pun seronok tau kat situ waktu tu. Waktu saya mula-mula dapat pergi KMS tu kan. Mula-mula fikir macam mesti camp leadership yang ya betul. Ya, camp yang macam camp kena bangun camp mulai pagi ceramah. Tapi rupanya dia camp yang membina diri lah. Sebab camp leadership kan membina diri. Sebab bila kat sana kami semua akan dibahagikan kepada kumpulan kan. Biasalah camp standard kan. Zuza paling terkejut apa tau? Apa? Sebab Zuza ingat kita kan College Marakulim, MPP untuk College Marakulim. Kami ingat kami akan satu kumpulan tau. Tapi malam tu, first day malam tu, Zuza dapat tahu yang di situlah dia umumkan like kami satu college ni dipisahkan. Tak ada satu. Ya, tak ada seorang pun yang satu kumpulan. Sama. So like semua orang masing-masing. Orang yang asing-asing. kita orang tak kenal tau. Orang-orang yang tak kenal. Tapi waktu tu lah sebab kan tiba-tiba terkejut kan. Malam tu terus tahu kumpulan masing-masing. Lepas tu kena duduk dengan kumpulan masing-masing. Tak ada siapa kenal siapa-siapa kat situ. Betul. Tak ada siapa kenal siapa-siapa. And waktu tu baru kita orang nak mula berkenalan. Betul. Jadi bila malam first tu, waktu nak buat aktiviti malam first tu macam semua macam awkward sikit. Sangat awkward bukan sikit, sangat tau. Sangat. Sebab kawan baru semua. Tapi semua macam bekerjasama lah. Sebab masing-masing semua sama je. Tak ada kawan. So nak buat apa? Kita kenalah berkawan bersama-sama. Satu kumpulan kan. Lagi fun fact tu sebab fun fact lah. Sebenarnya kami MPP college kita macam paling muda kan. Kami 18 tau. Yang lain semua 19, 20. Jadi kami paling macam muda. First tu Zuza bila dalam kumpulan Zuza rasa macam mana rasa inferior kan. Rasa tapi macam sebenarnya malu. tak ada orang pun yang pandang rendah kat kita sebab umur kita. Dia sebenarnya tengok kepada cara kita bawa diri lah. Tak kisahlah umur 18 ke 19 ke, yang paling muda ke. Semua memang kita semua sama je. So kita kena pandai bawa diri. Kat situ kita dah belajar cara bawa diri, cara berkawan dengan kawan baru kan. Lepas tu ada aktiviti yang paling best kat Seremban dulu waktu kita pergi Matek tu. Matek Bukit Jalil. Betul. Zuza paling favorite lah masa tu. Sebenarnya masa tu Zuza dapat pengalaman baru. TED Talk dekat depan tu. Ada kena present pasal produk kami. Produk yang kita dapat kan. Dapat di Kelton tau. Macam Zuza tak guna sangat brand tu. Tapi bila Zuza dapat tu, Zuza macam kena research dia punya begini, background dia, target dia untuk this year, whatever, everything kan. Lepas tu dia bagi jangka masa tu buat research apa semua tu singkat tau. So bila sekejap je present tu Bukit Jalil guys. Bukit Jalil. Semua orang-orang luar semua boleh tengok tau. Bukan kita orang je. Ada orang luar yang datang food fest tu semua boleh tengok kita orang present. Produk yang dia bagi bukan senang tau. Macam Zuza dapat dikatakan kan. Grup Sofia dapat GWM, Great Wall Malaysia. Macam kalau korang first time dengar, korang tak tahu kan. Itu sebenarnya brand kereta daripada China. Kejut sikit. Bukan Great Wall Malaysia, Great Wall Motor. Great Wall Motor. Sorry. Okay. So itu adalah produk daripada China lah. So memang kita orang, kalau budak-budak lelaki tahulah sebab ni kan produk kereta kan. Macam diorang lah yang banyak buat research semua. So kat situ dah lah semua ahli grup kan semua tak kenal each other. Kat situ lah kita nampak teamwork juga. Betul. Walaupun tak kenal tapi semua berusaha. Seorang tu cari buat research, seorang tu pergi tanya orang yang buat kat situ. Interview. Seorang tu pergi cari buat gambar. Betul. Seorang tu buat. Lepas tu satu lagi yang menariknya kat sini kan, sebab bila semua college bergabung kan banyak-banyak, semua orang ada kepakaran masing-masing kan. Macam dalam grup Sofia ada seorang ni, dia memang seorang videographer. Dia ambil course Mascom. Lepas tu
video dia, kita orang tak ambil dari Google. Kita orang rakam sendiri. Serius Ya, kita rakam Serius sendiri. yang Ya, dia bawa Wah. kamera dia sebab dia memang minat rakam-rakam ni. Lepas tu dia bawa kamera dia. Lepas tu dia rakam sebab kita orang punya produk dekat dalam Dewan tu, indoor. Tapi memang nampak sangat-sangat canggih lah sebab dia kata, okay, rakam kat depan dulu, rakam kat depan. Lepas tu dia kata, akak macam mana nak buka lampu ni? Okay, dia rakam interior pula. Memang cantik. Nampak macam Google. Padahal Zul bukan. ingat Google tau. Tak. Tak sangka macam wow. Ya, memang sebab itulah dia ada skill sendiri kat situ. Memang saya macam bangga sangatlah tengok betapa hebatnya dia rakam macam tu sebab saya rakam guna phone pun gegar. Dia rakam guna kamera yang spek mahal tu. Memang cantik lah video tu. Lepas tu apa lagi pengalaman kat sana. Zul ingat after daripada Matik tu, malam tu kami jalan ke Ya. KL kan? Saya KL. Sebab Matik kan kami Bukit Jalil. Lepas tu kami nak balik ke Seremban. Kami bas college sendiri tau. Sebab kami bawa bas daripada Kulim. Jadi College Mara Kulim dengan Sungai Petani. Yang grup 4 orang buat CSR tu kami bersama-sama pergi jalan-jalan ke KLCC. Sebab Situ bonding kami memang nampak. sebab satu jalan kan pergi daripada Bukit Jalil nak pergi ke Seremban kan lalu KL. Jadi kami pergi ke KLCC waktu tu seronok sangat. Nampak rindunya KL. Sebab saya kan memang asal orang sana, orang Selangor KL. Jadi bila malam tu dapat pergi ke KLCC tu rasa lega. Nampak sangat happy Sofia masa tu. Waktu tu saya happy sangat walaupun malam kan. Lepas tu naik bas dah tidur dah. Hilang. Betul. Sampai college. Tahu-tahu tutup mata sampai college dah. Sampai dekat Seremban dah. Sampai Seremban dah. Alhamdulillah. Zuzah rasa macam masuk College Mara Kulim ni dia macam banyak bagi peluang untuk Zuzah macam kembangkan diri Zuzah. Ya, betul. Macam leadership, skills, entrepreneurship, religion pun ditekankan tau. So, Zuzah macam bersyukurlah Zuzah dapat masuk College Mara ni. Dan Zuzah harap adik-adik dekat luar sana ambil peluang untuk masuk. Jangan ingat macam College Mara ni susah. Tidak, Zuzah pun tak expect Zuzah akan masuk sini. Betul. So ambil peluang tu dan cuba. Selagi kita nak cuba, kita akan tahu result dia. Bukan? Betul. So satu benda kan saya nak tambah pasal religion kat College Mara Kulim ni. Sebab yang saya bersyukur sangat-sangat ialah surau kat College Mara Kulim ni sentiasa penuh. Betul. Ya, sentiasa hidup. Surau tak pernah mati. Kalau macam kadang-kadang kan, kalau kan biasanya waktu asal lah kan orang dah habis kelas kan. Kadang-kadang orang akan naik terus. Lepas tu kadang-kadang kalau orang yang nak solat kat surau kan. Kadang-kadang saya akan pergi ke surau. Sentiasa ada imam. Sentiasa ada orang tengah mengaji. Sentiasa ada orang. Walaupun orang belajar pun semua kat surau. Semua tunggu masuk waktu tu semua belajar kat surau. So macam saya bersyukur lah masuk College Mara Kulim ni surau tak pernah mati. Surau sentiasa hidup. Betul. Alhamdulillah. Lepas tu kami pula ada pagi-pagi baca Ahmad Surat. Pagi-pagi baca zikir pagi. Zikir pagi. So alhamdulillah lah agama sangat ditekankan kat sini. Bukan sahaja akademik tau. Agama malah leadership dan pembangunan diri. Dan saya rasa bersyukur dan saya harap semua ambil peluang ni dan jangan takut sebab dalam hidup kita memang kena cuba. Kalau tidak kita akan stuck dekat tempat tu. Betul. So keluar daripada comfort zone. Betul. So I think that kita dah cakap banyak ni mestilah kita nak rehat juga kan. Betul. Berbuih dah mulut ni. Berbuih lah. Tapi tak rasa lama pula. Betul. Macam seronok bersembang. Alhamdulillah. Lepas ni insyaAllah ada rezeki Zuzah invite lagi Sofia. Okay? InsyaAllah. Okay, so I think that it's time for us to wrap up this podcast. So guys, see you soon in the next episode of Teh Tarik Talk. It's time to spill the tea. Bye.